Yang Berhormat Senator Tuan Niran Tangkran, walaupun ucapan ataupun ucap tama ataupun maiden speech, tetapi ucapan beliau adalah sangat baik dan padat dengan isinya. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Seterusnya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Ng Keng Heng. Selamat petang, salam sejahtera. Masa yang ditentukan telah tamat, panjang lagi. Mohon buat kesimpulan. Ya, boleh. Yang Berhormat Senator Datuk Ng Keng Heng, untuk yang kedua Yang Berhormat yang baru ini, saya ada serangkap pantun yang kena Yang Berhormat kedua Yang Berhormat baru berucap di Dewan yang mulia ini. Pembahas baru naik ke pentas, langkah diatur penuh yakin. Walau pertama membuka kertas, semangat tinggi jadi pemangkin. Okey, seterusnya kita pergi ke pembahas yang terakhir. Saya pun ada serangkap pantun untuk pembahas kita yang terakhir ini. Bunga mekar di laman asri, harumnya mengisi ruang dewan. Pembahas terakhir berdiri di sini, mengikat isi menjadi kesimpulan. Dengan itu saya mempersilakan Yang Berhormat Senator Tuan Cik Alias bin Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada pembahas kita terakhir pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Senator Tuan Cik Alias bin Hamid. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin 8 Disember 2025.